RPM 2026-2035. Apakah strategi pelaksanaan RPM ini? Ada 7 trust. Yang pertama adalah keberhasilan murid, di mana kita mengoptimumkan potensi murid untuk menjadi warga negara global yang mempunyai pemikiran kritis dan logik. Trust yang kedua, karakter dan warga negara global, di mana membina jati diri murid agar peka terhadap isu dunia namun tetap bangga dengan identiti Asia, contohnya seperti menghargai 7 ataupun 7 wonders of the world di Asia. Seterusnya, trust yang ketiga, transformasi pendidik, di mana meningkatkan kompetensi guru melalui kursus yang selari dengan perubahan kurikulum. Guru mestilah berkemahiran tinggi. Trust yang keempat, prasarana fizikal, memastikan semua sekolah mematuhi kualiti standard minimum prasarana. Tidak perlu terlalu mewah, asalkan ia lengkap dan berfungsi. Trust yang kelima, sinergi kerjasama, mempergiatkan kerjasama dengan pihak luar baik dari segi material seperti sumbangan smart TV daripada peranti dan sebagainya, mahupun bukan material yang terdiri daripada mungkin perkongsian kepakaran dan sebagainya. Seterusnya, trust yang keenam adalah sistem penyampaian ataupun delivery system, iaitu mengelakkan kegagalan penyampaian melalui delivery ataupun delivery failure. Jadi apa yang dihasratkan oleh kerajaan mesti sampai ke dalam bilik darjah dengan konteks yang betul. Yang ketujuh, pulangan pelaburan ataupun ROI, memastikan setiap inisiatif memberikan impak yang setimpal kepada kemenjadian murid. Jadi inilah 7 trust yang kita perlu ingat dan kita perlu hadam agar RPM kita dapat berjalan dan dapat mencapai apa yang kita inginkan dan kita hasratkan.